YouTuber terkenal ni kena kejutan elektrik. YouTuber Mehdi Sadaqat yang terkenal dengan channel Electro Bomb telah mempunyai 8.6 juta subscriber. Seorang bekas jurutera elektrik yang telah bertukar kerjaya kepada pembuat kandungan sepenuh masa. Video pertamanya viral selepas penonton tidak dikenali telah berkongsi video tersebut di laman web Reddit sehingga mendapat ribuan tontonan dalam masa sehari. Kalau ikutkan, Sadaqat ni tidaklah betul-betul berani bercakap berhadapan orang ramai, tapi di kamera sebaliknya. Video-videonya banyak mengajar tentang elektrik sehingga ada situasi Sadaqat terkena elektrik melalui eksperimen-eksperimennya. Eksperimen itu dilakukan untuk memberikan pengajaran kepada penonton. Dia juga menasihatkan pembuat kandungan untuk mencari gaya tersendiri yang unik. Hebat kan? Seorang jurutera berubah profession kepada pencinta kandungan. Si Zul boleh tak?